Ramai orang ingat jamban ni semua sama je. Tapi sebenarnya kalau salah pilih, boleh buat kita tak selesa hari-hari tau. First kali, kena tengok flushing. Kalau lemah, cepat tersumbat. Kalau kuat, tak jimat air. Bila air tinggi macam mana? No. Yang kedua, ketinggian dan comfort. Jamban yang terlalu tinggi atau terlalu rendah boleh buatkan anda tak selesa tau. Lagi-lagi untuk orang tua dan kanak-kanak. Yang ketiga, material dia. Kenalah pilih yang tak cepat kotor, senang nak bersih. Yang paling penting, tahan lama. Sebab tandas ni kan kita pakai hari-hari. Okey. Yang terakhir sekali, kena tengok ruang dan design. Kalau tandas tu kecil, janganlah ambil yang saiz besar. Nanti tak selesa nak duduk. Kepit macam ni. Betul tak? Sebab tu, kalau tak nak salah pilih, datang je ke W Lighting. Kita orang akan assist dari A sampai Z. Senang cerita sampai jadilah. Datang lah. Bye.